Umpan ni. Tengah sekarang dia ambil. Iya. Dia mana? Ha? Umbut. Sepik ekor ni ri. Aduh. Nek sepik. Aduh. Oh, jangan habis tuas yang kena ribut. Jangan udang mau kena ribut. Oh, dah rakan gilat pula. Oh. Oh, gilat. Dia melambat. Dah. Oi, kasar pun tarik pun. Hujan pun ada. Hujan pun ada. Rupa tak ada. Dah tahu kita rakam balik orang sakit. Tengah tempoh healing. Healing terapi. Starting main udang dulu. Sebelum nak start nanti dia nak karau balik apa benda segala mak nenek alih ni. Ni dah sihat sikit lah. Masih dalam tempoh cuti kelompok. 40 hari ni boleh. Tangan sudah cengkoi. Kami ni mancing tebuk lagi, haus bot. Mancing santai. Channel aku keluar mancing santai saja. Oh, duri Haji Duri. Ni apa nama dia tu? Kenying ke baung? Baung lah kenying, baung ni. Oh, baung okey dah. Iya, dia sedang mari. Oh, dah, Mak. Oh, ni saya makan. Dah, Mak. Mana boleh makan kat orang lain. Kita makan cacing juga. Tak ada. Ya, 1 ekor ada kumpul. Dah bongkai. Sup. Mana? Ha? Boleh. Apa ikan apa? Ikan ni. Umbut. Oh, dah. Oh. Oh. Ada sepik. Mak. Mata oren. Baru baik nak ubah ha. Weh, nak speed tak sampai. Speed ekor ni ri. Ni kau ambil bumpun ni. Bumpun. Aduh. Pi. Oh, boleh speed lah. Aduh. Jadi macam ni. Dah. Apakah ini? Bingung. Oh. Bingung ikan. Next speed. Capek biru. Ya. Oh.
Rekod. Ha, 3 dah. Biru. Cacing, ni ambil cacing pula ni. Ambil cacing pula. Udang tu. Tempat bok tu. Macam mana tempat bok? Aduh. Aduh. Bok kena 3 rasa. Boleh bagi tu lah. Dia rasa jual lah. 3 rasa ni lu bagi karai biskit kan. Ya, kena pula. Ambil cacing, Mat. Budak ya, aneh ni. Ambil cacing. Gas dah. Asyik meredah. Undang kau bagi tu tak boleh. Undang straight ni. Undok sikit tembok kanan. Ya, hakikatnya mancing udang. Hampa ingat senang. Tunggu main lentok. Hampa duk nampak video strike yang hampa tak tahu nak tunggu dia tu sampai baca AI. Kira Udang buat layanan. Nak dibuli udang. Dikebakkan dia dapat karen udang. Tok teri udang buh nama buat 3 tok teri. Udang tak makan dia lentok. Macam-macam celoteh. Lilat lagi. Mat kutik lah Mat. Selat lah Mat. Dia selat. Tadi dia start aku tak rekam. Ni kita rekam lah. Pasal dia tadi besar lah. Ribut nak main. Hujan ribut nak main. Gerak. Waduh. Hujan sudah mari. Wah, lebat. Yo. Bituah yang kena ribut. Dengan udang mau kena ribut. Dah rakan kilat pula. Yang ni lah cabaran nak buat konten. Aduh. Ribut. Bang dulu. Wah, ini kuat. Cabaran. Ribut di sungai. Cover Mat. Cover ni apa? Padu. Okey dah apa? Ya. Balas tiang tu. Aku je jenis ni kau bencana tu je. Bencana. Aduh.
Ui, padu guys, lebat. Tak ada ingat tak ada apa dah. Tok dulu Zat. Oh, kena ribut dah yang mengenci udeh pun. Aduh. Ya, pintu kena macam mana? Manci udang pun kena macam mana? Padu yang hujan. Runcun. Oh, lihat. Oh. Ribut kan, ribut. Gorgon. Sepi biru. Dia lawan. Oh, oi, Gorgon. Sepi biru. Oh, lawan. Baik unik bang. Kena tak? Dia melamai. Ada. Oi, kasang pun tarik pun. Usah-usah tu pun. Oh, ada. Hujan pun ada. Hujan pun ada. Ya. Oh, dia main kat lok ni. Yang tu pelampung tu ada je. Gorgon ni. Pik biru pula. Pik biru ni. Dia river. Dia river. Ada lagi? Ya, ada dia. Ada lagi. Jam lah bukan ni. Okey dah tu. Dia buat lesen. Dia tu apa? Sentak ikan sampai keluar helmet. Karen. Dah tak naik ini. Bunyi dia lebih dalam. Oh dia. Ike. Itu dia gentol. Itu dia beda. Kena pula. Ni baru dia ringgit kan kayu betul tu. Dia ringgit macam tu. Dia tak ketih dah. Dia ringgit terus. Naik sekok lagi. Oh. Oi. Dah pasal tu. Ada sepit, ada kecil, comel. Jadi udah. Itu dia burung-burung hijrah. Kalau nak tengok boleh download Marvin. Marlin. Tapi kalau bagi Zahid saya tak mau. Cik Amin pula masuk ni. Cik Amin dia masuk channel aku lah. Cik Amin pun nak mancing udang. Tak, saya saja ikut ya. Okay. Ini baru jam petang ni. Fabo ikan. Weh, lucut. Aduh, dah lembut dah lawan. Ya Allah. Tak ganggu keluar dah. Aduh, tak sentap macam MJ. Udang. Tak tahu lah apa. Ada lagi. Ada udang. Dia seluas lautan. Seluas lautan. Selau sungai pun ada juga Alino. Benda tu ada ni. Ada. Dia warna yang tak dapat air. Tak ada Ali dah boleh dah. Kena dahulu Dahulu Marlin. Oh, dia ketik sekali. Lepas tu kau ada dekat
Dua kali, jangan kata 2 kali. Awak menilau tu. Ada. Cantik ni on speednya banyak. Tak banyak sikit lah. Hujan. Oi tadi. Tinggi je angkat. Jangan lucu, jangan legit. Saya di waktu senja. Mana? Awak jadi tu? Lah, mana batu? Entah siapa lah. Aduh, batu tak nampak. Luarkan malam. Cepat lagi, jangan lambat. Lagi lucut. No, aku cakap. Lah. Aduh. Dah habis lembut dah. Ish, badan lepas pula. Lidah. Ha? Lah, masuk bulan pula dah. Bulan. Lagi lucu tu. Umpan ni. Tengah sekarang dia ambil. Besar kat saya pun. Dia mesti kacau lucutnya. Bulan mudah lucut lembut. Bulan ada mana? Sampai malam Ni pertama kali main malam. Houseboat. Dah lepas air kan? Pacok. Ngam. Cuk dulu. Undur dulu. Ha? Undur dulu. Tali cuk. Lepas tali gitu. Turun balik dah semua. Ni rok koyum ni. Aduh. Tu Julung-julung kalinya. Airnya warna mendapat lesen. Senyap-senyap tu. Macam mana bapak makan balik. Awak ketumbu. Kawai takut. Tengok kau bawa dia udah dah. Aku dah kata ni. Masalah besar mana. Seluas-luas sungai. Dia bagi juga. Ada juga dah. Ada lah. Oi. Tengok mat tarik je. Tak cakap banyak. Dengar kena sup panas-panas tarik semangat dah. Dengar sup panas-panas. Kita cadang balik jeti ingat ke nak mancing sikit, tapi disebabkan serangan nyamuk yang padu, kemas-kemas terus ya. Sebab semangat dia nampak kereta lah. Esok Mak Oyung ni nak pergi Kuala Mekong lah. Dia kata nak try bawa cacing ni memancing kat mana Kuala Mekong. Mak Udi kata ambil lah cacing tu kat kamu you nak cacing you. Dia bawa pergi Kuala Mekong, mancing Mekong pakai cacing. You kata nak blend buat jus cacing yang terbaru. Campur dengan dedak sikit. Dia bila kita dah guna houseboat ni baby, kita kemas-kemas balik bagi elok. Lepas tu kita sudah mau pulang. Hasil tu tak ada lah banyak mana nak tunjuk pun segan lah. Boleh lah main nak mancing sorok-sorok. Okay, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Channel KRC. Walaupun tak mancing tu tapi dilanda cuaca yang padu. Jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kami ni sampai kena patah balik. Sebab apa? Juk tertinggal. Jadi juk apa hasil tu kan? Hasil tertinggal sikit. Dia kalau tinggal rugi tak ambil baru ada udang ada sikit ni. Kalau ni
kelas-kelas isi. Tak ni kopi ada. Ni pun sebab aku yang ambil dapat. Boleh lah. Jom balik. Jalan runtuh. Jalan runtuh kat belah nak keluar. Oh, macam-macam dugaan lah ni. Nak cari konten ingat senang. Okey, kita jumpa lagi untuk acara akan datang bersama aku, Mak Udi. Cerah. Bye bye.